Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai bagaimana ujian personaliti, MBTI dan DOAP dijalankan, termasuklah arahan kepada responden serta perkara yang penting diberi perhatian semasa menjawab ujian ini. Jadi kedua-dua ujian ini dijalankan bertujuan untuk membantu individu memahami kecenderungan personaliti dan tingkah laku dan bukanlah untuk menilai sama ada individu itu betul ataupun salah. Sebelum saya meneruskan penerangan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Syamimi binti Manudin. Selepas ini, saya akan membentangkan dengan lebih lanjut mengenai proses pelaksanaan ujian MBTI dan DOAP serta menjelaskan bagaimana ujian ini boleh digunakan sebagai alat kesedaran kendiri, khususnya dalam konteks pembelajaran dan kesihatan mental. Jadi kita akan mulakan dengan alat pengukuran yang pertama iaitu MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator. MBTI ini merupakan satu instrumen yang digunakan untuk mengenal pasti kecenderungan personaliti seseorang berdasarkan 4 dimensi pertama. Jadi 4 dimensi tersebut adalah extrovert, introvert, sensing, intuition, thinking, feeling, judging, perceiving. Gabungan 4 dimensi ini akan menghasilkan 16 jenis personaliti yang berbeza. Sebelum ujian personaliti ini dijalankan, responden digalakkan berada di dalam keadaan yang tenang serta bersedia. Kerana ujian MBTI ini mengandungi 70 soalan di mana setiap soalan mempunyai dua pilihan jawapan iaitu pilihan A ataupun B. Jadi responden diminta untuk memilih jawapan yang paling menggambarkan diri mereka secara jujur. Tempoh masa akan diberikan kepada responden untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Tempoh masa selalunya akan diberikan antara 20 ke 30 minit bagi responden menjawab soalan. Setelah responden selesai menjawab soalan, maka responden boleh memaklumkan bahawa mereka telah selesai menjawab soalan tersebut. Soalan-soalan MBTI merangkumi situasi sosial, cara membuat keputusan, pengurusan masa dan kecenderungan pemikiran. Jawapan yang dipilih akan menentukan kecenderungan personaliti dalam setiap dimensi MBTI. Responden yang telah selesai menjawab soalan akan dimasukkan skornya bermula daripada nombor 1 hingga nombor 70 berdasarkan template pengiraan MBTI ini. Selepas selesai menjawab semua soalan, jumlah jawapan bagi setiap dimensi akan dikira berdasarkan template pengiraan. Jadi, hasil pengiraan inilah yang akan menghasilkan kod personaliti, contohnya seperti ISTJ, ENFP atau INFJ yang mencerminkan gabungan kecenderungan individu. Berikut adalah 16 jenis personaliti berdasarkan pengiraan skor MBTI di mana setiap kod personaliti menggambarkan jenis-jenis personaliti yang berbeza. Dalam konteks kaunseling dan kesihatan mental, MBTI ini boleh digunakan untuk meningkatkan kesedaran kendiri, memahami gaya komunikasi klien serta membantu dalam pembinaan hubungan terapeutik. Namun, MBTI ini tidak boleh digunakan sebagai alat diagnosis klinikal. MBTI ini selalunya digunakan untuk membantu individu dalam membuat pemilihan kerjaya.
Di sini terdapat 16 karikatur yang menggambarkan kod personaliti berdasarkan MBTI yang boleh membantu individu dalam membuat pemilihan kerjaya mereka. Pengasas kepada MBTI ini adalah Catherine Cookbridge dan anaknya Isabel Bridge-Meyer. Catherine Cookbridge ini mencipta model awal mengenai gaya personaliti lalu memperkenalkan kepada anaknya Isabel kepada teori Jung yang mana ini menjadi asas kepada pembangunan instrumen MBTI. Isabel Bridge-Meyer lalu menstrukturkan 4 dimensi MBTI lalu menghasilkan MBTI versi pertama pada tahun 1943 yang juga Isabel Bridge-Meyer ini membantu mempopularkan MBTI secara akademik dan profesional. MBTI ini mempunyai 3 versi iaitu MBTI Step 1, MBTI Step 2 dan MBTI tidak rasmi atau secara atas talian. MBTI Step 1 dan Step 2 adalah versi rasmi dan telah melalui ujian penyelidikan rasmi yang telah ditentukan kesahan serta kebolehpercayaannya, manakala untuk MBTI tidak rasmi atau secara atas talian ini tidak melalui proses penyelidikan rasmi. Ujian personaliti MBTI ini mempunyai tahap kebolehpercayaan serta kesahan yang rendah. Disebabkan itu, ia hanya sesuai digunakan untuk kesedaran diri dan komunikasi. Bukanlah sebagai alat diagnostik profesional dan ianya popular digunakan untuk refleksi diri tetapi tidak cukup kuat secara psikometrik untuk digunakan bagi penilaian klinikal atau pemilihan pekerjaan. Disebabkan itu, responden digalakkan untuk mengambil ujian personaliti yang lain bersama dengan ujian personaliti MBTI ini. MBTI ini dilihat sebagai salah satu alat ujian personaliti yang popular kerana saluran penyebaran dan pengenalannya melalui internet dilakukan secara besar-besaran oleh social celebrity atau figura awam yang mendedahkan jenis personaliti MBTI mereka, menyebabkan MBTI ini dilihat sebagai trend sosial atau sebagai budaya K-pop. Jadi nilai sosial dan fungsi interpersonal MBTI ini membuatkan ramai orang merasakan keputusan MBTI tepat berdasarkan pengalaman mereka. Seterusnya adalah ujian personaliti DOPE, di mana DOPE ini merupakan salah satu ujian personaliti yang menilai kecenderungan tingkah laku dan emosi individu. DOPE ini memberi fokus kepada cara individu bertindak balas terhadap persekitaran, tekanan dan hubungan sosial. Dalam ujian DOPE, responden diminta untuk membaca setiap kenyataan serta menjawab Y jika bersetuju atau T jika tidak bersetuju. Kejujuran dalam menjawab soalan ini sangatlah penting bagi mendapatkan keputusan yang tepat. Ujian DOPE ini mengandungi 76 kenyataan yang merangkumi aspek emosi, sikap, cara bekerja, hubungan sosial dan pengurusan tekanan. Antara kenyataan yang diuji termasuklah cara individu berkomunikasi, bekerja dengan orang lain, menangani tekanan serta pandangan terhadap kehidupan. Responden diberi masa antara 15 ke 20 minit bagi menjawab soalan ini. Setelah menjawab semua kenyataan, jumlah Y dan T akan dikira bagi setiap kategori.
Nilai ini kemudian ditolak untuk mendapatkan skor akhir bagi setiap dimensi Dope. Dimensi yang paling tinggi menggambarkan personality dominan individu tersebut. Keputusan ujian Dope ini membantu memahami kecenderungan dominan seseorang di individu itu, sama ada ia lebih bersifat analytical, social, berstruktur ataupun fleksibel. Ini berguna sebagai alat refleksikan diri dan pembangunan personal individu tersebut. Sebagai contoh, individu yang mempunyai skor yang paling tinggi untuk D ataupun merpati ini mempunyai nilai personality yang berorientasi manusia, di mana mereka ini dilihat seorang yang sangat baik, prihatin, penyayang, penyabar, pendengar yang baik, sahabat yang baik, tidak sukakan konflik, seorang yang sukakan kedamaian, seorang yang fleksibel serta mudah bersimpati dan kesian terhadap individu lain. Individu yang mempunyai skor O yang paling tinggi ataupun burung hantu ini pula digambarkan sebagai seseorang individu yang berorientasikan tugas, pendiam, seorang pemikir, sangat fokus, terlalu teliti, mempunyai perancangan yang baik, melakukan keputusan mengikut logik, seseorang yang sistematik, skema, terlalu berhati-hati, sabar, terlalu mementingkan kesempurnaan dan juga digambarkan sebagai seorang yang cerewet. Individu yang mempunyai skor yang paling tinggi pada P ataupun merpati pula dilihat sebagai individu yang berorientasikan manusia, di mana mereka ini mudah mesra, peramah, mempunyai ayat yang pandai memujuk, seorang yang suka bergaya dan sukakan perhatian, mempunyai banyak idea, sukakan perubahan, sukakan cabaran, tidak tersusun, serta suka membuat kerja di saat-saat akhir dan juga seorang yang kurang serius. Terakhir, bagi individu yang mempunyai skor E ataupun helang yang paling tinggi, ini biasanya digambarkan sebagai individu yang berorientasikan keputusan, mempunyai azam yang kuat, bercita-cita tinggi, seorang yang tegas, berdedikasi, rajin, berpandangan jauh, fokus, tidak suka bertapis, seseorang yang agresif, garang, kurang perasaan, kurang hubungan dengan manusia dan juga seseorang yang gila kuasa. Ujian personality Dope ini bukanlah ujian psikologi formal, di mana dia lebih kepada kuis personality untuk kesedaran diri, dan ianya adalah berdasarkan teori terdahulu yang diadaptasi daripada konsep personality lebih awal seperti model DISC dan elemen daripada kerangka personality Gary Guthrie yang lalu dimodernkan dan digunakan pada hari ini oleh Richard M. Stephenson. Alat ujian Dope ini biasanya popular digunakan dalam latihan dan korporat seperti latihan komunikasi, team building, self-awareness workshop. Ini kerana alat ujian Dope ini mempunyai kelemahan ataupun limitasi kerana ianya tidak disokong oleh kajian saintifik yang kuat serta mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang rendah. Walaupun alat ujian Dope ini mempunyai
content validity, construct validity dan predictive validity yang rendah, namun ia mempunyai face validity yang tinggi kerana pengguna mudah faham dan dapat mengaitkan deskripsi burung dengan tingkah laku diri sendiri. Selain itu, ujian DOP ini menunjukkan test reliability yang lemah, internal consistency yang tidak jelas serta tiada manual technical psychometry menyebabkan DOP ini lebih bersifat alat refleksi diri berbanding instrumen diagnosis psikologi. Jadi dalam bidang kesihatan mental, ujian seperti DOP ini cuma dapat membantu meningkatkan pemahaman diri klien, menyesuaikan pendekatan kaunseling serta mengukuhkan hubungan terapeutik. Namun ianya juga tidak boleh digunakan secara beretika dan berhemah. Sebagai kesimpulannya, MBTI dan DOP ini merupakan alat yang berguna untuk meningkatkan kesedaran kendiri dan kefahaman personaliti individu. Namun, ia perlu digunakan sebagai panduan, bukanlah sebagai penentu mutlak kepribadian seseorang individu tersebut. Dan ianya boleh digabungkan dengan ujian personaliti lain yang lebih bersifat klinikal.